Assalamualaikum guys. Welcome back to another episode of Nak Cakap Sikit 2.0 bersama aku Izan Rosli. Aku Bob Ashri. Alright guys, apa khabar Bob? Alhamdulillah. Semua okay Okay. Okay. Before we start, aku nak cakapkan aku nak cakap to our new followers, our TikTok, IG and YT, thank you so much for the like. Correct. Please do share more. Do subscribe us in all our 3 platform. Correct. Okay guys, shout out to the Malaysian yang suka kita punya podcast yang dengan Abang Amir. Yes, correct. So kalau korang ingat korang nak join kita, pula. Korang nak Abang Amir for the part 2 kan. Do comment nak 1,000 comment, kita bawa Abang Amir masuk. Alright? 1,000 1,000 lah. Orang minta 10,000, 20,000, aku 1,000 enough lah kan. Okay guys, seperti biasa hari ni Epo tak ada di studio. Yes, hari ni dia ada urusan dia ada projek dekat luar. Then another thing, Nari pun anak dia birthday, Akid. Happy birthday Akid. Apa yang kau diam? Apa yang hari ni Bob? Hari ni kan? Lari lah. Hari ni SW record lah. Oh no lah, SW today recording day ni. Nari ni nak kena emphasize. Aduh. Okay, kita kena emphasize tu. Okay, Akidnya birthday. Happy birthday Akid. Okay, tapi not to worry. Walaupun hari ni Apple tak ada, tapi hari ni kita ada guest. Yes, betul. Guest kita ni nak katakan pun dalam dunia seni dia tu mungkin dia quite known lah dan quite known lah, tapi a bit discreet lah kira. Maybe a bit discreet. Tak apa, nanti kita akan jemput dia. Nanti tengok whether korang kenal. Dia tengah on the way. Dia tengah on the way lari daripada airport. Kita invite dia jauh tau. Yes, correct. Okay, so kita take a breather. Kita akan come back selepas lagu ini. Yeah. Okay, we are back guys. Seperti mana tadi aku cakap, kita ada guest. Yep. Okay, dengan tidak membuang masa, kita akan menjemput one of kita punya local rapper. Yes lah. Boleh boleh. One of kita punya local rapper dekat Singapore ni. Kalau siapa yang tahu-tahulah. Yang dengan nama Sang Cita. Hello. Assalamualaikum. Thank you brother. Thank you. Thank you. Finally. Yes. Alhamdulillah. Aku dah trying to get him since last year betul. Back to back Trying to get hold of you, tapi itulah, kita sibuk, masing-masing sibuk. Baru kali ni dapat. Alhamdulillah. So how are you? Jodoh tak ke mana. Klise. Okay, how are you brother? Alhamdulillah good. Alhamdulillah all is good. Well, so far okay. Smooth lah. Dia ada naik turun tapi so far okay juga. Okay. Nama dikenali Sang Cita. Betul. Okay, mana dapat tu nama Sang Cita? Okay, so I bring back, sebelum Sang Cita, it was actually Cita B. Cita B. Yes. B. Yes, B. Okay, alright. So memang tak sembunyikan nama betul pun. Nama penuh, nama betul lah. Nama betul is Najib lah. Okay. So my mom suka minta tolong. Nanti dia cakap malas lah kan. Jadi dia cakap kan memang tak boleh harap lah Cita. Betul lah. Oh, Cita as the binatang lah. Yes. Literally yang tu. Pasal kan memang tak boleh harap lah Cita. Maksud kau beli ni dulu lah kan, belasan tahun beli betul. So I was like, mak memang dah suka gelarkan panggil Cita. So I use that macam something unique. Tapi mana datang B?
Okay. So my name is NAJIB kan. So I ambil B tu, I letak kat belakang. So irregardless whatever happened to that name, the stage name ke apa-apa kan, I will still remember my roots. Faham? Okay. So itu cerita dia lah. Yes. So cerita B lah. So that was during I was in the scene lah. Was in the scene in 2000 berapa 2006, 7 somewhere there. So that was when I was tengah in English punya rap scene. Yeah. More to English lah. Okay. Then stop, senyap. Ada benda jadi apa semua. So stop, senyap, matikan diri. Baru keluar balik. So I still use Cita B dekat Melayu punya one of the lagu yang unreleased single dengan one of the group. Lepas tu baru kita was like macam mana so Mrs. B. So Mrs. B. So dulu ada satu kumpulan ni Mrs. B, 3 perempuan. Satu rap Local. Okay. Tapi tak jadilah. Macam kita try tu. Then after that macam okay. Then tak part ways lah. So we part ways kan. So tak kisah. So I use diorang Mrs. lah. Pasal diorang perempuan kan. So Mrs. Mine is still ada apostrophe B. So B je senang. Okay. Then stop, senyap. I matikan tu. I senyap terus lah. Tak nak. But Alhamdulillah I think 2018 ke 19 ke sebelum COVID ni period ke apa semua. I think lepas COVID. So that's where I reuse the name Cita, tapi I use Sang. Sang kan si Cita tu, si Cita tu kan. So I pakai Sang Cita. Macam sang kancil gitu lah. Sang kancil. So that means you mean tadi from your story tadi you macam ada cakap there's a certain point of time whereby you dah totally senyap. Is it? Tu kira totally senyap. Pasal okay. Which part? Yang Cita B punya time Cita B punya time. So yes, 2006-2007 masih aktif. 7 to 2009 NS. So back to back masih ada sikit-sikit involved in the scene, macam turun support and everything. I don't perform much lah, tapi I perform for events. Pasal I was selalu tag along dengan this siapa, Ilim Chu punya 77 Street lah. Kami kalau abang-abang ni mesti tahu 7 Street. Sekarang dah tak ada kan. 77 Street apa? Club Club malam Yang selalu kau beli rantai pis tu. Itu selalu dulu aku pergi tu kedai kan. Selalu kan before give fire mesti nak kena pergi beli tu. Pergi sana tu kata. Dia dekat Singapore dia kedai kan. Yes, correct. Tapi dekat Shanghai shopping is a shopping mall itself. Nama dia 776 shopping mall itself, bawah underground 10 levels down. 10 levels down. Kira macam kita bisa gini kan. Bawah start lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bawah tanah. Bawah tanah. Dekat Beijing. Ada ke? Lepas tu sekarang dia dah tutup. Dia sekarang dah sibuk dengan dia punya Ilim Chu, sekarang dia dah sibuk dengan dia punya F&B business lah. Shout out to Ilim Chu, tapi tak tahu dia dengar Melayu Tapi sekarang 77 masih ada ya? Tak ada. Sekarang tak ada. Sekarang there's another company yang take over dia orang punya konsep. They change to another name. Craft yang extra yes, tu correct. Itu pun dah lama. Dulu kalau 77 Street mesti diorang ada apa? Yalah. Tak 77 Street dulu Craft consider pun baru-baru juga tau. Dia macam ikut-ikut lah. Pasal 77 Street time apa tau, it's already during the 90s dia dah ada. Yes. During our time dah ada. Faiz Itu dulu satu kedai je kan, Faiz kan. Faiz lepas tu mana-mana shopping mall ada. Yes, correct. Macam Jurong Point ada, betul tak? Ni semua ada. Pasal dia dulu barang-barang dia baik-baik. Aku suruh pergi kedai dia. Diorang sampai sekarang masih carry this thing tu. Yang power time lighter Zippo. Diorang sekarang masih ikut apa? Yalah. That's why I say that company is so called ikut konsep. Also you know the owner lah kira. Yes, I work closely with her. Pasal her ke him? Her. Her. Nama siapa? Miss Ilim Chu. Ilim. Aku ingat lelaki. Aku ingat lelaki. Okay. Miss Ilim Chu, yes. Sampai sekarang kita masih contact lah. Good contact lah. Dia humble person lah. Walaupun dia really there, but dia humble. What kind of business she's doing right now? Now Kim Korean barbecue yang makan tu kedai makan yang dekat Tanjung Pagar tak salah. Banyak kedai apa sekarang dah ada yang barbecue yang dekat Sota satu. Dia part of it lah. Dia sekarang berapa umur dia tu?
Tak tahu dia dah Dah tua saya 50 rasa. plus kot, 50 plus. tak mungkin 50 lah. I think more than that, sir. 50 plus 60. Okay. Alright. Yeah. Alright. So Okay, dengan dia lah. So dengan dia mana-mana perform, I perform my original song, my story lah. So she pick up my where I progress. So dia kata, okay, kau mana-mana aku nak bawa kau perform ni part je. So dia punya segment is passion. Bila part dia macam, dia kan speaker, motivational speaker. Correct, So bila part segment passion je, dia akan bring me up. So I've been performing banyak lah, ITE apa semua banyak. So how you get to what kind of competition yang time yang you masuk that point time? Macam maksudnya competition as in bila you kenal dia kan. How you got kenal dia, what kind of competition you join? It was a Singapore Street Festival. So she's the sponsor. She's the one of the judge and also I think one of the sponsors kan apa semua. Okay. So but so dia bila menang dia sponsor lah, macam ada all those pakaian semua, vouchers and everything kan. But after that dia ambil dia PA to get my contact details because she want to know more. Okay. I mean, okay, we backtrack sikit Betul. Bila terdetiknya when you macam you find out that actually you like to, you know, rap, to write, compose songs. That will be since umur 10, 11 years old bila tengok MTV Cribs. Betul lah? Lama so MTV Cribs. Dulu tak ada banyak benda. MTV Cribs. Then bila kat MTV Cribs tengok, oh ni basketballer, rumah dia besar-besar. Tapi bila ada yang recording artis semua cakap, baik lah rumah macam ni. I was like, tak nak lah macam ikut betul-betul macam dia kan. Tapi macam lagu tu sedap macam dia. So I start to look up lah. Look up. So selalu MTV je lah tengok. Tak payah tengok kartun lah. Tengok MTV je. Oh ni Jay-Z, ni Nelly. So that's where it inspires lah. Tengok jalan cerita dorang lah kan. So bila tengok jalan cerita dorang tu yang kat Bedok ada kedai CD. Okay. So ada Eminem punya CD tu. Apa lagi Eminem apa sikit. Bedok Interchange Bedok Interchange dekat dua tu yang dekat yes, correct, betul. NTUC tu kan. Dulu kalau macam dulu dorang bila time jual kaset, kalau Queensway tak ada, pergi sana. Dia kena sana, dorang carry a lot of ni lah. Padahal dia tak ada apa-apa padahal dia bukan well known apa kan. Betul. Tapi macam ada Eminem, ada sikit kan. Beli bawa balik. Main sekali my dad lah, my abah pun ada belikan Discman. Discman biru kan. Correct. Letak dalam bag soft case kan. Bawa pergi. Lepas tu sengaja letak getah kan, konon-konon. So dengar apa ni semua. Then bawa CD tu pergi kat kedai. My family ada we have a family business lah. Macam generation by generation mesti continue. So bulan puasa bila kemas-kemas kedai, main pukul 1-2 pagi punya time, tak ada orang main lagu Eminem apa semua. Sekali abang-abang Melaka yang craft tangan je, siapa yang dengar Eminem ni? Dia kata, bang, siapa dengar Eminem? Ni si budak ni dengar. Oi, muda lagi dengar Eminem. So memang minat jalan cerita, cara dia punya agresif dia kan, dia punya aggression, dia punya relate, dia punya stories and everything. So I like to scribble lah. Tulis lah kat mana-mana buku-buku sampai ke umur 12-13 tahun. So still just keep on writing. I did not do anything yet. Ikut members gig umur I think 14-15 from there. 14-15 sampai there tu Singapore ada local scene lah. So ikut tengok kat Esplanade lah, apalah kat Youth Park. So selalu di scouting selalu dekat Youth Park. Sebelum Esplanade was Youth Park was actively lah. So correct, memang lah macam okay, dah tahu nak pergi every Saturday. Betul, budak-budak sikit kan. Dah tahu okay, Saturday nak pergi Youth Park. Itu je. Motif pergi Youth Park untuk apa? Tengok perform. Habis So from there aku tengok then macam best juga macam Singapore. I was like, kita tengok kat MTV je. Selalu MTV kan ada MTV punya awards lah, MTV punya lagu-lagu non-stop hits. Singapore pun ada. Okay, kita tengok masing-masing punya sama umur, sama bayar kan. Ada So belajar, kenal member, buat kawan. So banyak lah kenalan yang sekarang dah kat atas semua. Kenal lah, kita kenal. Cuma we did not push further. So that's why they are there, we are still relax here. So from there
dah dalam scene, dah ikut dan senyap. Pasal sibuk lah, dah NS. Dah NS, dah tak boleh Selalunya banyak gitu show. lepas NS mesti ada sangka dia or something, Yes, right? yes. It's always, Lagipun Padahal I was about to sign contract. see? Lim Chu send me, dia kenalkan I dengan one of the chairman of old school. Ada nama sekolah ni, old school, hip hop punya budak-budak punya school. Okay. So belajar, jumpa dia punya production and everything, dia punya everything semua, jumpa dengan producer and everything, dah pergi studio semua. Ini kat Thompson Bukan. Old eh? school. Old school. Macam pernah nampak the studio kat Thompson di nama. Tak tahu betul. Sekarang kat Escape kan, tak sure. Oh, sekarang kat Escape. Escape. So I was in Escape lah. Then bawa pergi one of the studio. Tak payah mention dia punya production namanya. So pergi. So dia cakap, okay, let's sign you up lah. Sekali berapa umur, cakap umur gini lah. Kau dah masuk dah NS belum? Cakap aku dah masuk NS lah. Okay, why not kau masuk NS dulu. Keluar NS, kita sign. Cakap okay, alright. Okay lah, just okay lah, NS pasal okay lah. Cakap dengan Ilim gini. Cakap okay lah, then you just practice lah until when you after NS you ready, continue lah. Lepas NS, Abo pun tak lah. After NS kenapa tak pursue lagi? Cari orang lah. Cakap. Terus the word yang diorang cakap is, oh, I think it's okay lah. 2 years, right? I think not relevant. Too long already. Not relevant. Cakap, Cliche okay. Tak So nak bila cakap cakap itu, tak nak, tak nak kan. So I was still performing. Dalam NS I was still performing, macam dapat Saturday slot ke apa kan. Macam Ilim cakap, I have a talk at this hotel. Di sini. Boleh tak? Okay, go sampai dia dah lesser. Lepas tu dia dah fly banyak ke, dia ambassador banyak. Dia banyak dia involved in a lot of ambassadors lah. So bila dia dah tak ada kat Singapore, dia overseas, so dah slot dah kurang lah. I was literally memang banyak perform untuk dia. So bila dah tak ada show sangat, then dah senyap, then okay lah, senyap lah. Macam okay dah, then just let it go. Okay. Just macam okay, I just focus at NS, semua members, like. Tapi dekat camp pun ada perform lah kan. Member dapat tahu dia perform. Lepas tu ada juga perform sendiri-sendiri. So macam ada juga here and there ada lah. tapi tak macam nak macam wawarkan macam hey, this is me, tak ada macam passion. I literally do it for passion. Bukan macam nak famous ke apa, tak. So memang buat untuk passion. So dah buat, dah settle down, senyap. Macam okay, dah tak ada benda lah. Dah tak relevan lah. Muzik sekarang dah evolve, dah lain kan. Dah senyap. So that was the English lah. Tutup. So kita dah senyap terus. Baru pelan-pelan my cousin lah, dia kenal dengan one of these local artist juga sekarang kat Malaysia ke. Dia cakap, aku ada saudara aku, dia boleh rap. Aku rasa aku tahu dia boleh rap Melayu juga. Pasal aku pernah dengar cakap nak go. Itu yang Mrs. B come sebab Okay. lagu kembali lah, tapi it was unreleased lah. Pasal tak sempat nak buat projek, nak continue and everything. So it's okay. So ada 3 perempuan, then with myself, satu lagu kita try. So that is where tercetusnya involved in Melayu punya pula industry. Okay. From English you from English so dah macam transit tu. Tahun berapa tu? 2011, 12, 13 sampai no, I think 11 ada. 2011 ada. 2010, 2011 ada. So from there. So during Adik Nur punya time, ada tak satu case yang Adik Nur kena yang Adik Nur yang jantung yang yes. Yang diorang ada buat heart punya event. Faham. So lagu tu kita kan charity kan. So siapa-siapa perform kan. So kita dapat just share our part also to perform also. So lagu tu dapat tak release, tapi dapat perform dekat few places lah. Okay. It was by shout out to Abang Izwin lah, Raja Izwin Shah juga. So dengan dia dapat Jalan Melayu lah sekejap. Cuma tak Jalan Melayu. Jalan Melayu apa kan. Okay. Then situ juga baru kenal macam Abang Zaibat Tian, Okay. Filsu. So where I learn my
apa teknik ke apa kan, macam advice dapat daripada filsuf lah. So belajar dengan dia. Okay, ni nak tanya, you do compose your own music, right? Your own lagu kan? Diorang kan kalau rap, diorang selalu compose lagu based on live, based on apa macam, diorang ada diorang punya own thing. Yes, right? yes, Or you correct. more to macam mana? I tak ikut macam barat sangat, macam you know club party bang kind of thing. Tak I tak apa tak pasal itu. Bang. tak ada nak bang I gun you down, tak ada semua tak ada. Okay. So same pasal I went through a lot. Okay. So I will tulis pasal kehidupan, sama ada sendiri ataupun apa yang I witness, apa yang I nampak kat luar sana, ataupun family members yang kena members. So that's where ada. Ni anak understand. You all, okay, kalau consider korang rappers kan, korang selalu ada buku kan? Ada buku. Ada buku tu lah. Ada buku. Tapi aku kadang-kadang yang aku macam heran tau. Pasal diorang buku ni, diorang tulis, diorang tak tulis straight tau. Ada sampai kat tepi-tepi, abang ada betul, space betul. Macam mana tu korang boleh compile that and create betul satu punya very good lagu? Pening tau. Dulu ada masih ada buku, masih ada kat rumah. Nanti tulis sini 4 line. Nanti kat belakang 2-3 page yang 4 line dia. Tapi bila buat lagu, aku campur ni. Dia betul lah. Ataupun kat tepi-tepi. Ada. Entahlah, dia macam kreativiti datang sendiri. Pasal aku pernah nampak. Itu cuma masih diri sendiri yang faham. Aku pernah nampak. Diorang tulis buku. Diorang ada buku tau. Tapi kat buku diorang, kau dah tak ada space lagi tau. Tapi diorang kat tepi, sampai kadang-kadang kat cover buku pun diorang tulis. Tapi diorang create lagu tu power. Tapi macam mana tu diorang, macam ni buat aku dah pakai apa cancel. Cancel gitu Macam my side, myself yang buku tu kan ada border kan. Sekali kena situation yang bahasa macam you know, macam geram yang situation kan. So entah macam mana pergi conteng tanda peti punya line ni tu. Dah buat dah macam drawing, tapi dalam tu ada macam-macam line, dah delete dah apa dah cancel dah macam tu. Tengok balik sekarang tengok. Aku tak faham kan macam mana tu diorang boleh ada. Betul. Sekarang dia tengok macam mana aku start macam ni Okay, so now moving forward, what's your latest project ni yang baru-baru ni? Ada ke anything? Latest? Macam your new singles, right? New single yang dah keluar lah. It was last 2 year satu, and then last year lah recent one. The latest one is the recent Segenap Hari tu. Yeah, okay. That one was late last year kan? That was October, yes. Ya, baru-baru juga kan. So macam mana sambutan dia tu? Sambutan alhamdulillah okay. I did not ask for much. Macam I tak ada macam target. Okay, aku push lagu macam Hapuskanlah Hapuskanlah is actually dear to my heart. Pasal lagu tu untuk my mum. Kalau orang nak tahu jalan cerita sedikit sebanyak jalan cerita kehidupan, Hapuskanlah is where you can kena baca lirik lah, kena tengok lirik dan kena fahamkan sendiri. Pasal dia ada ketuhanan sikit. So my mom was nak pergi umrah that time. So I told you right, my life is totally hard knock life in the time lah. So kita duduk Giang Serai dulu. So kehidupan dia memang very hard lah kan. So bila dia nak pergi umrah, was like I want to do something before the fly. So bila before the fly, I cakap mak, orang nak buat ni, mak doakan je dapat tunjuk mak sebelum mak berangkat. Sekali dah bikin, alamak tak dapat nak release lah. Tak dapat nak release pasal my mom nak berangkat on this date, diorang boleh release only after this date. Cakap alamak, minta izin. Cakap tak apa, that footage I will just show my mom. Dudukkan dia dekat hall, cakap dengan dia, it was heart to heart lah. Macam my mom kat rumah kan, cakap okay mak, terima kasih semua sebelum mak berangkat kan. Ini hadiah untuk mak, apa yang nak sampaikan. So tengok, mak dah sudah nangis. You mean you show the music video? The music video lah. Dia dapat tengok dulu lah. Dengan lirik ke? No. Tak payah lirik. Pasal dengan lirik, tapi dia boleh faham kan, pasal kuat kan. So bila dia tahu cerita dengan jalan cerita, so dia sudah meleleh kan. Dia cakap dia pun dah, dia tak tunjuk sangat lah, macam okay sedap. Tapi kita tahu lah, kita tahu lah kan, hati mak ni kan, kita boleh tahu pasal it was like tunjuk. for me,
dulu nakal. Jadi itu lagu macam minta keampunan. Indirectly but in music lah. In music lah, in music okay, lah. faham. So I literally memang nak kasih keluar tu lah. So that was Hapuskan lah. So itu was produced by Amir Abaddon. Master apa semua by Kraton Publishing apa semua. So it was produced by Abaddon lah. So music video pun by Magic Empire. So shout out to them lah, Amir Abaddon, Exorcism Records, Kraton Publishing, then Magic Empire for allowing dapat keluarkan apa niat tu lah. Macam Abang cerita dia gini nak buat macam ni, boleh tak? Kan lagu ni pasal apa? Abang dengar dulu lah. Dan abang tengok sama tak? Dan cakap okay, lagu ni pasal ketuanan kan? Betul. So I just want tak payah kecoh-kecoh, leceh-leceh lah. Simple pun tak apa. Because I was like macam bocah, macam aku siapa nak buat macam megah-megah macam wah gah-gah gitu kan. Cakap tak payahlah, macam just because I literally macam I just like, macam cakap mula passion. So just nak release. So bila dia dah kasih jalan macam tu, that was my first music video apa. Cakap, so that's why after 18 years lah, bila kira balik, after 18 years baru dapat keluar satu betul-betul hasil macam gitu lah. Walaupun tak banyak sambutan lah. Alhamdulillah ada juga sambutan pasal you release it where? Dekat Spotify? Lagu kat Spotify ada, YouTube. Dekat Amir Abaddonnya Exorcism Records. Because that time I belum set up apa. Because my intention satu lagu ni dah okay, macam hapuskan lah, that's it. Dah itu je. Dah macam hapuskan lah. Then dah lah, because maksud dia macam percaya tak percaya tau. Macam diri sendiri macam masih boleh ke kan. So macam okay, hapuskan lah. Jadi lah. Tak jadi tak apa lah. Dia macam satu pun tak apa. At least aku ada buat something satu dan tutup. So diam. Sekali bila dah satu tu ada rezeki. Come in macam idea pun masuk, ilham datang apa semua. Members pun yang buat beat kasih beat yang baik. Tanya dia, kau ada tak begini-gini? Tu dia buat. Dan macam tulis lagi lah. Macam ada yang simpan lah. Ada simpanan tu macam okay, dia benar api kan spark balik dia lah kan. Spark balik okay dah. So that's where alhamdulillah after hapuskanlah segenap hari. So segenap hari pun dah release. Alhamdulillah. That one was released under my own. View pun tak banyak lah. Tak sampai 800 pun. Dah ratus tu kira kan ramai lah. That was, betul orang cakap tak sampai 1000 pun. Ya tak ramai. For me, bila I dapat jejak yang hapuskan lah 67 sekali over the days cakap, alhamdulillah cakap. Itu kat Amir Abaddon kan. Dekat Exorcism Records dia kan. Bila lagu segenap hari push ni, cakap okay lah 100 lebih, alhamdulillah. Tak ada lah, macam memang titik peluh sendiri nak keluar hasil. Jadi memory sendiri. You push it at your own channel. Yang ni kat my own channel. Your own channel. I cakap, Abang Amir, this one I nak try to push my own channel. I just want to create a memory. Bukan nak macam aku pun nak target sendiri. Tak. Memang tak nak macam target sendiri. Macam tak nak. Memang tak nak. Macam I don't want to like macam kejar-kejarkan benda ni. Tapi it was like aku nak memory. I just like to keep memory. So nanti ulang balik tengok relax kan. From there. So bila dah post sekali jejak 500 ni, cakap ya alhamdulillah 500 dah alhamdulillah. Cakap betul. Kalau sini je tak apa lah. Amin, alhamdulillah. Ada orang juga tengok dah. Lepas tu I don't post macam I tak macam that actively social media kind of macam promo. So itu adalah kesilapan sendiri kalau you want it to go further. Correct. But you never do your own things. Correct. But I was like okay, kalau dia nak pergi biar ada flow. Tapi silapnya macam kau pun nak kena promo juga kan. So adalah juga macam family pergi shoot dekat Geylang. So that video shoot kat Geylang. Jadi depan kedai family. Jadi bila sekarang datang Geylang macam orang dah kenal lah. Alah rapper. Yang Uncle Cikong tak nak nyanyi lagi kan. Tak ada lah Uncle ni satu kali video situ satu je. Yang kedai tu kedai siapa? Kedai tu is Arwah Kai punya kedai, warung Wak Arsyad. So it was my auntie punya kedai lah. Kita alih-alih lah macam father is generation by generation. So I minta izin cakap, I panggil my makcik bibi, Bik nak minta izin nak buat lagu. Lagu dah buat, nak buat video tapi depan kedai. Indirectly also promoting lah. Right. Untuk kenangan juga untuk warung Wak Arsyad ni pasal
I was raised by that kind of correct. money yang korang yes. Titik perlu orang daripada Geylang Serai tau. So daripada Geylang Serai blok lama tau. Pasal lama lagi sampai pasal sekarang. yang bawah blok Yes, pasal tinggal blok 2 dulu. Jadi keluar pintu dekat bawah. Tengok bawah air raya kan, tengok bawah campak bombek. Blok tu dah tak ada lagi So kedai kopi tu was yang lama, bukan yang baru punya ni lah. Yang video tu yang baru sekarang kan. I mean the name was still the same. Dia nama. Tapi kita daripada dulu kan, daripada kecil. Tapi dia cakap blok 2 ni yang kau dulu bazar-bazar Tahu. Yes. Masa depan buka meja jual CD-CD. Kalau keluar pintu, buka pintu keluar kan, tengok bawah kan, kanan sikit berdengar Hindustan, lagi sikit berdengar wrestling. Tapi so yang dalam video klip tu semua anak dan isteri, betul? Yes. Was like I always like to create memories because I myself don't have a lot of memories because I myself is separate lah. So cakap I just want to create memories for the kids for my family Benda yang I tak dapat, I try to sampaikan dengan family. So itu lah. Cuma yang nampak my daughter je kan. Cuma boleh nampak dalam video my daughter. Your wife punya muka dia sembunyikan. Asal malu Dia memang cakap tak payah. Tak payah. Anonymous. Cakap okey lah, suka hati lah. Dia sound apa kan, magic kan. Tak nak tengok tak nak tengok kamera. Cita dia tak nak tengok kamera. Macam mana aku nak shoot? Susah weh. Shoot belakang je. Okay lah, just nice kena cover dengan tudung dia. Shoot belakang je. Okay lah, shoot belakang lah. So macam mana experience dia tu? I mean, shooting kat dalam kedai kopi tu. Habis orang lalu-lalang. Itu pagi tau. So I was like, macam mana nak bikin tu tanya. Selalu kalau datang pagi okay tak? Pagi ramai tak? Sorry tau kalau ramai. Bising tau. Tak tahu. I was like, I don't know. Is it pakai MP3 player kecil, suara pelan, lepas tu just miming ke apa? Cakap, bila sampai tu pukul 10 pagi, sampai venue tu, sampai dekat set orang pun cakap, Cita serius lah, kau suka buat outdoor ke apa? pasal yang hapuskan lah, I minta outdoor tapi tak sempat kan. So tu pun shoot kat rumah dia kan? Itu kat rumah dia. Cameron, kita panggil Cameron, dah macam ala-ala Cameron. Then the second one, I cakap, abang, I want to back to my roots, my area where I grew up with. Okay. So jalan kat situ lah. So kat pasar tu, serius lah Cita, serius lah. So set up. Terus dia bawa speaker besar. Cakap, kuat ni, apa lagi. Memang jerit lah. Pasal tak dapat, bila miming tak dapat lah. Macam I cannot miming. Bila miming dengan lagu macam tak sampai, macam tak feel. Tak boleh gerak pun, macam kaku. Kan suka kaku, tak nak miming lah. Buat macam hapuskan lah pun tak miming. Padahal kat dalam rumah boleh miming kan. Tak. Pasal tak keluar. Yalah, if you don't mime, so that means yang time tu you literally. Yes, I literally your macam, voice lah. My voice. So kat kedai kopi tu is your voice lah. With the music. Dekat depan kedai kopi tu is my voice lah. With the music ongoing lah. Ongoing. Tapi lepas tu bila orang editing, diorang masukkan original lah. Itu diorang original so, ni. Macam nak dapat suasana dia kecoh 10 pagi. Ramai. Habis orang berkumpul, tengok lah, orang tengok. Orang makan tengok apa. Ini kalau rekod makcik-makcik mesti makcik-makcik. Kita ada rekod dekat few places, macam dekat kedai kopi satu kan, dekat Wisma Mehira tu satu kan. Dekat jembatan ada satu. Tapi dekat jembatan kita dah shoot dah cantik lah. Magic One Magic dah set nicely lah. Macam dia tengok situ cakap, aku nak buat time lapse. Cantik bang, cantik. Kau rap je, aku nak buat time lapse. Jadi orang akan jalan lalu. Yalah. Tapi bila orang lalu, dia jalan ke tepi. Jadi alamak, tak dapat footage lah. Dia nampak sangat. Dia nampak jadi macam dia ke tepi. Padahal kita cakap jalan. Cakap, dia tak ambil tu footage. Tapi kecantik kalau tak. Alhamdulillah lah, I was like puas macam dengan lagu Segenap Mari tu, macam is a comeback after 18 years. Lepas hapuskanlah is literally alhamdulillah was continuation. Dapat Segenap Hari. Buatlah kat situ. So now in your, how many singles that Dua your belt? So now 2 je lah. 2. Tapi padahal kan, my story ni berkait dengan cerita yang lain-lain tau. Sebelum lagu Hapuskanlah and lagu Segenap Hari, ada satu lagu ni. Ada satu title ni. Is meant dengan Adi lah. So Adi, dia yang mulakan balik during COVID ni time. Dia kasih beat Arab. Beat Arab? Dia kasih beat Arab. Kau tengok apa kau boleh buat. Dia kasih gitu je.
boleh buat apa Tu cakap okay. Meaning apa? Dia kasih beat Arab. Dia kasih beat Arab. So dia expect you to come up with another beat to feel. No. Bukan. Tengok apa kau boleh buat, apa kau boleh write. Dengan that beat. Apa lagu kau boleh buat ni. Dengar. Hari-hari dengar. Tak masuk. Sekali kau kasih melodi lah. At least kau kasih melodi aku boleh feel. Kau apa humming pun tak apa lah. Jadi aku tak ada, aku mati saya nak tak cakap pasal apa. Kali dia kasih okay. So buat lah. Adalah pasal ni, buat pasal ni kan. Dah buat betul-betul ngam. It was 4 years ago. So lagu yang sebenarnya nak keluarkan 4 years ago sampai sekarang belum keluar. Kenapa tak keluar? Kenapa? Pasal ada badan lain ambil. Okay. A different production wanted to take over that project lah. So sponsor and everything. Tapi after that they closed down. So lagu tak boleh release lah. So I minta izin dengan abang tu. Abang itu bom buat dengan yang nak push further One Baron. Okay. One Baron dia nak push further. Dia kata jom lagu ni boleh jalan. Padahal jumpa dia untuk projek lain. So it's always like that. Opportunity alhamdulillah always knocking. Cuma cara dia lain sikit lah. So bila datang kat One Baron tu niat pasal lain. Sekali bila tanya, do you have all material? Cakap ada tapi tak release apa lah. Dengar terus dia pergi kat Big Boss lah. Dia jumpa kat Big Boss dia. Cakap okay kita ambil tu dah berbual lah. Dah berbual terms and everything. So datang lagi. So re-record. So that music reproduce, re-record, buat. Pendekkan cerita, tak menjadi sebab I think they cease. I think they focusing on something else. So tak push further lah. So tak boleh buat kan. Cakap sangkut ni lagu diorang sponsor, takkan aku nak push. Memang aku ada lagu dia kan. Takkan aku nak just release, nanti kena apa-apa boleh. So minta izin. Bila minta izin, bang lagu ni boleh tak? Teruskan. Tak apa, teruskan. Fikir-fikir balik, tak apa, hold dulu. Sampai sekarang InsyaAllah tahun ni. Tahun ni lah. Nak buat balik. Lagu yang buat part 4 years ago, tahun ni baru nak release. Yes. Pasal lagu ni different to me lah, to my personal perspective. It's a different different path. Pasal lagu ni orang One Baron dah bawa lagu ni. Dia dah bawa pergi KL lah. Dia dah kasih dengar certain labels. Diorang tak berani. Tak berani nak bawa lagu ni. So ni macam lain macam ni. Kalau label kat sana tak berani. Okay. So apa cakap tak ada kena-mena apa, tak ada apa yang dalam sangat apa. Apa yang diorang tengok, diorang baca pasal this. Apparently bila I kasih satu members yang pandai penulisan ataupun pandai dalam bahasa Melayu semua kan, dia dengar, dia tengok, you cakap pasal ni okay, you are saying that I'm talking about this thing okay, lagi tu kau cakap pasal ni dah banyak tau, dah macam banyak version. Cakap okay, bagus lah, jadi orang boleh relate dengan macam-macam. Cuma yang tahu lah, yang tahu je. Kira kan your words tu kan can divert to a lot of ni. So ada orang boleh fikir A, ada orang boleh fikir B, ada orang fikir C. Alhamdulillah kalau kau fikir gini. Faham. Okay, so apart from ni lagu yang akan release ni, belum lagi lah kan. Belum lagi lah. I think after raya, pasal alhamdulillah semalam baru habis rekod lagu raya. Apa yang Gen Z apa tu? Lagu raya budak Gen Z. Aku budak. So ni lagu raya apa? You alone or dengan few of your? No, me and Syahir, InsyaAllah. Kalau ada rezeki kita keluarkan tahun ni lah. Sempat kita tengok macam mana. Pasal rap juga ke normal rap. Okay. Yes, rap. Memang I do rap lah. Cuma I try to versatile my rap into a different of genre dia macam macam linggo macam reggae ke apa yang ada lah kan. So far semalam tengok itu macam ala-ala funky sikit lah. So kita tengok macam mana. Okay, pasal kita buat semua banyak. I buat banyak kat Instagram pun ada macam COVID ni time ada buat lagu raya. Tapi COVID period. So ada macam a few. Tapi ni kali nak release, kalau sempat InsyaAllah kita keluarkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan keluar. Sempat lah, InsyaAllah sempat. Cuma tak ada music video ke apa. Tak apa lah. Yalah, lagu lah. Important sekarang lagu. Lagu jalan. Tapi selalunya sekarang orang keluarkan lagu dulu. Music video datang kemudian kan. Tapi kalau dalam music video nak bikin dah nak habis raya, tak payahlah. Tapi boleh buat lagu next year.
Ada chance ada lagu baru. Yalah buat lagi. Buat kan baru-baru. Buat Yes, lagi. InsyaAllah tengok macam mana. Boleh, kita So banyak lagi doakan. projek. Dua lagi. So Ada- memang ada lagi oncoming project now. Ada baru habis Magic punya projek juga dengan Ami Abaddon. 22 Temasek Rappers. 22 termasuk rappers. 22 Yang the one Temasek that I Rappers. saw your Yes. recording malam-malam tu semua. Yang dekat mana tu? Tu dekat mana? Dekat- Black Book Studio Yang belakang mural tu. Yes, yang Mirror X tu. Oh, okay, okay. Itu 22. Total berapa rapper tu? 22, semua? 22. 22. Orang dah cakap 22 total berapa? Alamak, takkan 22 total 14. Ya, tak boleh juga. 22 rapper. Oh, 22 rappers Ada few people lah macam to name a few Flick, A-Trash, Pat Mashima, Betul. ada Alisa Zara, ada my own mentors. Alhamdulillah dapat panggil orang kan. Macam Yun, Jiggy, Faz, dapat panggil Okay, dia semua. yang rapper-rappers tu, okay, I faham lah kan. Diorang memang kat situ. Tu ni. Yang Alisa Zara tu. Alisa Zara? Dia apa? Dia daripada Jordan Mike Junior kan? Apa dia buat kat situ? That's why I was Dia surprised. rap juga apa? Ha? Serius lah? Dia boleh rap juga. Oh, serius? Tapi asal dia tak jemput aku pun boleh rap juga. Cok gendong menari. Dia Cool rap. Alisa tak salah dia punya mum dengan Pat is members lama. Oh, serius? Tak silap zaman hip hop lah. So memang they go way back ah. Ini kira kan The 22 ni tak kira baru ke lama. So kita all mix together lah. Ami was like okay, Abang Ami was like okay, siapa yang boleh rap? Tak kisah baru ke lama. Cakap susah sih. I kenal semua lama-lama. Yang baru-baru yang tak kenal sangat lah kan. So yang lama I kenal macam Pat, dia banyak come to the scene. So dia cari tadi lah. So dapat lah few people. So seorang akan say out korang punya own verse ke ataupun Yes. I mean the whole song, letaklah the whole song pasal apa. So korang akan give your inputs, your own verse. Macam kita Just follow the beat then dia korang punya team bangkit. bangkit. So the beat, diorang kasih the beat, then you all ada korang will do some verse. Berapa verse tu? Kira masing-masing dia own verse lah. Ada berapa rapper? 22. 22. So seorang satu lah. Okay. Tapi berapa line? Berapa liner? Seorang. 8. Oh, seorang 8. 8 to 12 lah. So Ui. aku biasa 18 baris. Aku pembaris. 8 baris tapi baris saya. Barisan belakang. Baris belakang. Tapi during that time berapa, how long tu does it take to shoot tu? Untuk shoot For that ni 22 tak semua yang dapat datang on that very day kan. So pecah hari juga. Oh, pecah hari. So ada macam pecah 2 group lah. So it takes how many days? 2 days lah. Oh, 2 days. Ini kira apa? You're going to do macam event ke, concert ke apa ke, or just you all release the Tak tahu. Itu ikut pemikiran mastermind daripada Ami Abaddon dengan Magic lah. Diorang kan selalu wonders kan. Apa nak fikir-fikir. Tak tahu. Pasal nama dia ni Magic. Magic Vampire kan. Tapi shout out to Magic juga. Ya, shout out dia Magic. punya birthday Nari birthday Nari dia. kan, nari kan. Nari hari ni. Hari ni tau. Hari Hari ni. ni recording. Tapi hari ni akan release lain date lah. Okay lah, kalau Magic dengar ni episod Magic, happy belated birthday to you lah. Kau nak Izan rap ke? Izan rap. Dia pun dah sibuk. Dia pun dah sibuk dengan banyak projek tu. So betul. dapat 22 Temasek, Hari Raya insyaAllah lagi satu lagu. Ada je lagu cuma tak kelang kabut nak release lah. Kita akan teliti duduk dulu kena tak kena. I don't want to just keluar for the sake of keluar. So bila dah tulis nanti kita kupas lagi, kita tengok lagi susun kena tak kena, nanti kita tengok macam mana. Okay. Ni apart from kita dah berbual pasal how you started, what is your current project now. Okay, from your own point of view, selama for how many years now you are in this scene Okay, ni personal question I want to ask you Jangan bahaya lah. Jangan takut, takkan suruh freestyle. Okay tak, from your own point of view, rap scene dekat Singapore ni, will it ever go, I mean how easy is it to go mainstream to TV? Macam I don't see any, I mean tak banyak lah, I mean from your scene, but you mention a lot of names kan, tapi we don't see these names coming out into the mainstream. Aha. So kenapa,
how difficult it is to penetrate through? I myself pun tak sure how difficult. Ataupun diorang tak dapat sambutan just because rap tak nak. Mungkin kalau macam you rap tak ada purpose or tak ada, how to say tak ada impact then you are just a normal kan. Tapi for the group the rapper in Singapore, ada pun dia dah tempah nama, but not in Singapore, but in other tempat lain. Tapi diorang Gamblu, masa kenapa kat Singapore diorang tak boleh ni Is it because tak ada supporting, macam orang cakap, tak ada strong support from any kind of government body lah. Any part media body or something. Maybe partly. I think so lah, maybe partly. That's why you nak kena actively dengan that circle, baru kira orang kenal apa. Kalau you biasa-biasa, kau event kau just tengok turun, kau tak involve banyak, I think so people would know lah. Macam myself lah, lagu pun ada hantar masuk to play lah, ada boleh kira lah berapa kali kan. Tapi tak kisah, macam ada rezeki untuk main ada. Alhamdulillah datang, ada panggil event, turun insyaAllah. Kena dengan apa suitable timeline ke apa kan. Okay lah, macam so I was like, I tell myself, bukan nak jadi that popular whatever, tapi kalau kena dengan masa, boleh turun, boleh hadir, boleh perform, ada peluang, insyaAllah kita beri yang terbaik. So that means you are trying to say you are not putting any high expectation on all this lah. Tak nak mengharap lah. Jadi takut kecewa kan. Tapi at the same time, kalau you intend to, you want it, then you have to really macam promote yourself. You have to promote lah. Macam memang apa, I can say that respect to macam one of it Pat lah. K paso dia gitu je kan. Tapi betul lah dia push kan. Memang dia busy dengan TikTok, dia kat Ria ke apa TikTok. So you have to get that busy, then you have to do it lah. Correct. Tapi kalau kau just you want it but you never push further, then you cannot expect much. Correct. And then from your point of view, rappers banyak lah kat Singapore lah, I think so. I mean obviously banyak, cuma ada yang tak kenal je kan. And from what I see I mean from my own point of view, okay, I put myself as a viewer I scroll through TikTok ke, IG ke, YouTube ke, I see all these rappers, local rappers. I mean you yourself pernah tak macam terdetik tengok a certain video, nanti you tengok this rapper perform, the way he sing, the way he vibe, nanti you macam terdetik dalam hati you macam cringe lah. Macam you are trying to follow macam orang-orang barat. You're not being yourself. You tak ada your own identity. Tak ada that originality. Ada tak? Kebanyakan ada tak? You pernah come across tak? Ada juga. Macam tak payah mention name lah. Tapi ada juga macam asal kau nak ikut? Yes, correct. Asal kau nak ikut? Cari original sendiri lah. Tapi kalau forte kau bukan dekat cara rap kau macam gini, kau cari kau punya own originality. Correct. Macam for me, I did not believe that I can do it in Malay. So I was always doing it in English kan dulu kan. So kalau tengok kat YouTube pun, you type that nama yang lama tu, ada few videos, memang ada few video. Dulu tak ada Spotify apa, so letak kat YouTube je lah kan. MP3 pun MP3 lah, gambar je pun, tak ada video lantak lah. So English je. Tapi bila dah dapat ke Melayu tu, cakap aku rasa aku nak stick lah. Aku lagi suka macam, I tell myself macam, aku lagi suka macam kupasan penulisan. So that's why alhamdulillah, how to say, macam you have to, macam nak cakap, kalau tadi cakap rap je. Dia macam bila part kita nak buat tu macam biar ada originality sendiri. Biar it comes from your own creativity. Jangan tiru. Ambil as a example, reference yes, boleh. Correct. Macam I pun dulu aku suka TI, aku nak ikut cara TI. Betul tak? TI memang ada swag, tapi dia punya music pun elemen dia memang lain. Saya cakap, okay, aku nak ikut. So I was like, okay, aku nak ikut cara dia. Cakap,
takkan aku nak rap pasal party kan. Takkan aku nak rap pasal okay, sekali dengar lagu yang I'm back dia, macam yang dia keluar daripada prison, lepas tu dia comeback, cakap oh dia punya gini punya Impact. music yang impact dia I want. So I like this kind of music arrangement. So I like that. Okay. So bila dah keluar pun, enak I tak buat lagu macam tu. Pasal okay, dah English apa, enak tak. So beat tu masih ada, tapi dah tak pakai pasal itu dah lama kot. Lepas tu sekarang dah into Malay punya penulisan dalam bahasa Melayu sendiri kan. Macam okay lah, macam fun lah to play with macam words yang I myself pun tak tahu. Kadang-kadang kita dapat random macam tengok drama kan. Malaysia punya drama kan. Macam tak tahu what's the word. Apa ni? Sekali tengok kamu kan. Buka, baik lah. Okay. Ni boleh buat macam ni. So belajar dari kan. Macam few years back, tak silap 2 tahun lepas tak silap, I submit my friend lah, Adi juga lah. Ni banyak Adi yang banyak push lah. Macam Cita, kasih aku apa-apa yang kau ada. Asal aku kasih kau title ni, kau buat pasal ni. Ruang. Dia kata pasal ruang. Jadi kita tengok ekspresi. So ruang, ekspresi. So by variasi lah. So dah tulis, dah submit kat dia, dia hantarkan. Dia hantarkan dekat sana. Sekali they choose. Then I was choose my poem macam poetry kita. Penulisan tu diterima, and then diorang cakap okay, we choose yours, tapi you kena datang bengkel. Alhamdulillah datang bengkel, dapat belajar macam-macam dengan cikgu, dengan Kak Nit, dengan Akmal, dengan Hidayat Nordin, belajar ni semua, penulisan, how to play words and everything. So how diorang start, before this dia tanya macam mana you start kan. So macam Kak Nit sampai sekarang I pegang lah, walaupun tu very simple. Dia kata tulis aja. Dia yang cakap, guru dia cakap macam itu. Sampai sekarang I pun tulis. I sampai sekarang I still take that. Tulis aja. Write je satu baris. Nanti continue je from there. Shout out to Kak Nit juga kan. Banyak belajar. Alhamdulillah daripada dekat ruang tu dapat perform live of my piece. Bukan rap. Tapi dia seolah-olah macam bercerita lah. Dia dalam poetry lah, tapi I tak rap lah kan. Macam jalan cerita dia. Okay, so sekarang pun kita pun dah coming to the end. Alright. Okay, coming to the end. Then kita nak you say some words yang sebelum kita punya SOP say some words to the people out there. Kalau ada orang ada this passion like what you do, apa you punya advice to them, whether to for any upcoming generation yang rappers lah, yang nak mencuburi this kind of ni. So what are your wise advice for them, good advice for them? My advice is actually kita jangan tiru cara barat sangat. Macam dulu orang akan cakap penulisan harus bagus, jadi lagu tu elok. Tapi kebanyakan sekarang penulisan tak penting, yang penting music. Betul. Susunan music kau catchy, music funky, orang vibe, boleh viral. Lirik tak ada makna. Lirik tak ada makna. Huha, yada, jalan dah. Boleh jalan. Boleh jalan. So pada I that have that create your own originality. Create your own creativity. And then start small lah. Start somewhere. You have to start somewhere. And then don't be afraid to ask. Macam Alhamdulillah I random tau dekat Insta kan. Just random make friends dengan yang artis-artis yang kat local-locals ni. Just random text dorang macam shout out ke apa, macam inspire and everything. They respond. So until you approach them, you jangan ingat macam oh diorang mesti tak layan. Jangan buruk sangka macam tu. Jangan syak sangka macam tu. Yes, tak mau. So just be yourself. Do your best. Start somewhere. And then if you really want it to go higher approach,
then you have to push further. Okay. So now also you can share what's your social media platform which ada orang nak ikut you or to if you want follow to share, kalau you have Shout any upcoming projects Yes. ke, your IG whatever, kalau can just share with them so they InsyaAllah can boleh follow you. follow on my IG Sang Cita, TikTok pun Sang Cita, YouTube channel Spell dulu, spell. terus sama Sang Sang Cita, Cita. mas Sang spell. Cita dia Sang Cita CHITA yang kan memang tak boleh harap lah Cita yang tu. Okay guys, you all must know the spelling. So boleh follow dekat IG, TikTok, YouTube. Okay. So far ni 3 lah. And then shout out also to tanpa orang-orang ni semua tulang belakang apa semua yang kasih banyak advice from way before I start way back kan. Tak ada where I am, bukan today lah, bukan now macam wow macam tak, tapi takkan adanya macam that Sang Cita that sekarang ni lah. So shout out to WDC as a family Wadok Cartel Faz Yun Jiggy Mastermind ni semua, and then Zinky from Revolut Nation ni semua. Shout out to Ilim Chu yang kasih platform, and then stop kan, lepas tu continue kan. Thanks to Abang Raja Izwin. I don't have the opportunity before to say all this, so but orang ingatkan kita lupa diri tau. Banyak orang tahu cakap kau dah lupa ni, kau dah senyap. Kita punya SOP tau. Before you finish your SOP, right? Okay, we gonna start that now. Sekarang kita punya SOP fragment is for you to I mean, senang cakap apa tau, throughout your journey ni, siapa orang yang very macam supportive to your your family members, your team members. My mum. Sekejap, okay. Ini kita punya SOP, bukan freestyle. Okay, teruskan. Bismillah. Aduh. First of all, mak yang banyak kasih kata-kata perangsang macam dia panggil I Jeep kan. Jeep, kau nak buat, kau teruskan je. Kau jangan risau orang cakap apa, biar orang cakap apa pun. Yang penting kau just go. Macam mana orang turunkan kau pun, kau just proceed further. So terima kasih mak. Abah pun mula-mula dia tak terima, macam dia tak boleh terima macam bidang ni, tapi alhamdulillah dia faham mana betul-betul I nak. Pasal dia cakap dengan I, jangan seminit-seminit, nak buat betul-betul. So alhamdulillah, thank you so much kan. To my wife, before kita nak get together pun, I have to tell her that my passion is always about music. So kalau I tak ada music, I think tak tahulah, I cannot express anywhere else. So that's the best part of me that I can express out. So thank you to my wife, my kids, my family member, my family member, my cousins, my friends Zinky, Hairi, Putra Adi. Putra Adi is a person close to heart right now lah, yang banyak cakap dengan dia, aku nak stop Adi, aku dah ni. Tak mau, kau pergi, kenapa kau nak stop? Betul lah, kau boleh go further, just go, kau jangan risau pasal orang. Banyak kali bila part I dah dipermainkan macam sakit lah kedengar lagu macam gini kan. Aduh, jadi memang sakit lah, macam memang depressed lah. Macam setiap kali aku dah buat yang terbaik jadi macam gini. So thank you to Adi, thank you to Wadok Cartel, thank you to One Magic Empire. Alhamdulillah, he has been helping me. Tyra Natasha, Kak Tyra yang jaga my macam perkembangan, how to promote and everything. Dia banyak tolong, dia banyak kasih kata perangsang juga, tak payah stop ni semua. One Magic, Amir Abaddon, Pat and all the teams lah. Baik yang kawan-kawan kat TikTok, alhamdulillah sambutan dekat TikTok Malaysia Friends, Abang Talib, siapa yang lain-lain lah, apa ramai lah, alhamdulillah ramai. Terima kasih banyak. I mean, tak ada that support, I don't think the views also will come out this much. So thank you so much. Thank you korang juga. Thank you. Ni first time macam betul-betul turun. Aduh, cakap. Actually banyak tau kita nak tanya pasal ni. I mean your punya ni, tapi time is not giving up.
Time is not giving. Time is not on our side. Time is not on our side. Tapi insyaAllah kalau you all, korang suka this segment and you all want to know more about Sang Cita, do comment with us. And insyaAllah kalau kita ada rezeki, we can bring him down. And try to comment as much whatever you want to comment. Korang cakap nak, so we can bring down bring him down again. Then ask the question that you guys want to ask. Okay. But then personally for me Sang ni Jeep, nak panggil apa ni? Jeep ke Sang Cita? Terpulang lah Cita. Cita Okay. Jeep memang dia. Pasal memang harap lah Cita. I tak simpan nama betul lah. Orang panggil Jeep je. Orang kenal Jeep lah. Okay, personally from me to you I hope lah one day I hope one day you would make one song for your wife lah. Yeah. Yes. Banyak-banyak lagu. Yes. Lagu tu je tak datang sampai sekarang. Okay lah. Sampai sekarang tau, I keep telling her, I don't know why I can write a lot of songs, but to write a song for you sampai sekarang tak sampai tau. I don't know why. Maybe kalau dia sampai dengan air mata kot, dia jatuh sekali je. You know why? Because if you create one song for your wife I think banyak orang-orang kat luar pun can use your song for their own wife. You get what I mean lah. Betul. Since you say, I mean, your wife is your the pillar of strength kan for you, and so I think I want to challenge you lah, make one song lah for your wife. InsyaAllah. Dan kita also boleh use that song. Because why? Because I kenapa nampak progressively sekarang dapat keluar single-single kan. Ada rezeki kita cerita lagi lah kan. Tapi I was recover from one stroke. You? Bila? Tahun berapa tu? 2022. Recent juga lah. 3 years ago lah. 2022. So kira banyak tau benda guys kita nak boleh kupas. So aku got this, aku want to bring him down again. Tapi korang pun nak kena komen. Since like what I said, Mark 2 tak mencuburi kita. So I'm sorry again guys. Do komen, korang kasih komen macam-macam, banyak-banyak that we can bring down to Sang Cita with us. Correct. So that's for tonight guys. Thank you so much. Okay, Sang Cita, thank you so much for Thank you so much. Thank you to Nak Cakap Sikit Podcast. Thank you. Thanks for Thank you semua. Harap tak ni tak ada apa-apa salah cakap apa Okay. Alhamdulillah semua okay. Alhamdulillah. Thank you so much. Thanks for having me. Okay guys, so itu aja yang kita ada dalam episod kali ini. Yes. Terima kasih once again kat Sang Cita. Betul. And kita harap Sang Cita akan terus maju jaya lah. Kita akan nampak more songs, more videos at YouTube. InsyaAllah. Amin. Okay. Keep on support local talents lah. Yes, obviously. Support local. Okay, local so we can go global. Yeah. Okay guys, itu aja kita ada kali ini bersama aku Izan Rosli. Aku Bob Ashri. NCS 2.0 out.